Dalam mendidik anak lelaki, soal adab ketandas mungkin nampak remeh, tapi sebenarnya ia adalah antara asas yang penting dalam pembentukan sasiah dan juga kebersihan diri anak itu sendiri. Salah satu isu kecil tapi selalu jadi perbincangan ialah kencing berdiri dalam Islam ni adakah dibenarkan atau tidak. First kali saya nak share apa sebenarnya hukum kencing berdiri dalam Islam. Menurut laman rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, ada penjelasan dari sudut hukum. Hukum kencing berdiri dalam Islam ni adalah harus tapi lebih afdal dan sunnah jika dilakukan dalam keadaan duduk. Kita sebagai ibu bapa pula penting untuk ajar anak lelaki tentang adab ketandas. Bila anak lelaki ni dah mula berdikari ketandas, ramai ibu ayah suka biar anak kencing berdiri sebab nampak mudah kan dan juga cepat. Tapi sebenarnya dari sudut kebersihan dan adab, lebih baik ajar anak kencing duduk. Ini sebenarnya adalah juga boleh membantu mereka faham kencing berdiri dalam Islam tidaklah dilarang, tapi lebih baik dielakkan atas faktor adab dan juga kebersihan. Kalau nak baca dengan lebih lanjut lagi tentang kencing berdiri dalam Islam, panduan adab dan didikan anak lelaki mengikut sunnah, boleh baca artikel penuh.